Harga kereta akan naik untuk tahun 2026. Bukan kereta Pro 2 saja Bukan kereta Pro 2 saja semua kereta. Okey, semua brand saya dengar harga akan naik tahun 2026. Rumours ni saya berani post sebab saya dapat daripada maklumat yang betul-betul sahih mengatakan Januari akan ada kenaikan harga. Berapa naik apa semua saya tak pasti. Kalau tanya saya, ini adalah masa paling terbaik untuk korang Grab kalau nak beli kereta baru, sebab hujung tahun ni korang akan ada promosi apa semualah. And then bulan ni kita ada cash rebate. Untuk Ativa kita ada sehingga RM7,500. Untuk Arus kita ada sehingga RM8,000. Untuk Axia dan Myvi kita ada cash rebate RM1,000. So cepat-cepat kontak abang, link dekat bio. Pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.